Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk kita sama-sama pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita untuk kita terus berada dalam bulan Ramadan, beramal dalam bulan Ramadan. Yang mana malam ni alhamdulillah kita masuk malam yang ke berapa tuan-tuan? 20. Itu nak raya dah tu. Malam yang ke-10, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sayyiduna Talhah bin Ubaidillah. Yang mana Sayyiduna Talhah ni tuan-tuan, satu malam dia mimpi. Dia mimpi ada dua orang lelaki yang tengah duduk depan muka pintu syurga. Nak masuk syurga dah dua orang ni. Yang mana dua orang ni dulu adalah sahabat Nabi SAW, yang mana dia orang ni masuk Islam serentak. Masuk Islam sama-sama. Berjuang dengan Nabi, beramal dengan Nabi. Makna samalah. Pendek kata dalam hidup dia buat sama. Orang ni pergi perang, dia perang. Dua-dua pergi perang. Kalau beramal, dua-dua beramal. Tak ada beza. Cuma sampai satu waktu salah seorang daripada dua orang ni dia meninggal. Tahun ni seorang ni meninggal. Dan dia wafat tu dalam keadaan dia mati syahid. Mati perang. Yang mana tidak adalah mati yang lebih baik daripada mati syahid. Mati syahid ni mati paling mulia. Tak ada lebih mulia dah daripada mati syahid. Seorang lagi wafat juga, tapi tahun depan. Tahun selepas tu. Mana hak ni seorang ni mati dulu, syahid dulu. Tahun lepas seorang lagi. Dua orang tadi kan. Tahun lepas seorang lagi baru wafat. Dan dia tak wafat, dia tak mati syahid. Dia mati biasa. Bukan mati perang. Lalu dalam mimpi Sayyidina Talhah ni, bila mana syurga ni panggil, ya, sebab syurga ni dia style dia menyeru. Dia akan panggil. Mana ahli syurga, syurga akan panggil. Syurga ni akan seru. Sebab tu ahli syurga ni dia boleh bau syurga ni dalam jarak disebut oleh para ulama 500 tahun perjalanan. Mana lagi 500 tahun nak masuk syurga dah boleh bau syurga dah. Maksudnya padang mahsyar ni lama. Bau syurga saja 500 tahun. Jadi syurga ni dia jenis menyeru. Dia akan panggil orang yang akan masuk syurga. Sebab tu disebut dalam riwayat, syurga ni dia ada pintu. Antara pintu syurga nama dia contoh Babud Duha. Pintu untuk orang yang selalu sembahyang duha. Ataupun pintu Babur Rayyan. Babur Rayyan, pintu untuk orang yang sentiasa puasa sunat. Dan dia jaga puasa Ramadan dia, puasa wajib dia. Antara lain nama Babu Sadaqah, pintu untuk orang yang suka sedekah. Yang mana pintu-pintu ni di hari akhirat akan panggil. Mereka akan seru. Pintu ni akan seru orang-orang yang atas dunia dulu kalau duha selalu sembahyang duha. Maka pintu duha akan panggil. Dia akan panggil apa? Dia akan panggil hadza babukum fadkhuluh. Wahai manusia, ini pintu untuk kamu, maka masuklah ke dalam dia. Ini pintu syurga ni, dia punya cara dia akan seru, dia akan panggil. Jadi dua orang ni, Sayyidina Talhah Ubaidillah ni dia mimpi, dua orang ni, yang seorang mati syahid awal setahun, seorang mati setahun kemudian dalam keadaan mati biasa. Cuma bila panggil, syurga ni dia panggil hak mati kedian ni dulu. Dia panggil yang mati kemudian ni. Yang mati syahid, panggil kali kedua, panggil yang kedua. Dia panggil yang mati kedian ni dulu. Jadi Sayyidina Talhah dia pelik.
Sepatutnya panggil yang mati syahid dulu. Sebab tu mati paling mulia. Tapi kenapa panggil sahabat ni dulu? Kenapa panggil yang mati biasa ni? Lalu Sayyidina Talha besok bila dia bangun daripada tidur, lalu dia pergi dekat Nabi. Bila dia pergi dekat Nabi, dia pun cerita, dia kata, ya Rasulullah, aku mimpi dua orang ni. Cuma seorang mati syahid, seorang mati biasa. Cuma seorang mati awal, seorang mati lambat. Tapi bila syurga panggil yang mati biasa dan mati lambat ni. Yang mati syahid ni panggil ke dia. Jadi Sayyidina Talha pun tanya, ya Rasulullah, kenapa? Lalu Nabi pun tanya balik, bukankah yang masuk syurga dulu ni, dia sempat dengan Ramadan yang akan datang? Disebabkan kawan ni, seorang ni dia mati awal, jadi dia tak sempat Ramadan satu lagi. Jadi yang membezakan yang mati biasa dengan mati Syawal ni, beza hanya satu Ramadan saja. Bukan 3-4 kali Ramadan tak, beza satu Ramadan saja. Jadi Nabi kata apa? Bukankah dia sempat dengan Ramadan pada tahun tu, tahun ke depan tu, dan dia beramal dalam bulan Ramadan? Dan Nabi kata, jarak antara dua orang ni, jarak dia ialah sejauh langit dan bumi. Allah. Maksudnya nilai Ramadan ni, walaupun beza dengan sahabat dua orang ni, satu Ramadan lah. Dan kalau fikir, mati pula beza. Bukan mati style sama. Tak, mati beza. Tapi dengan sebab hanya satu Ramadan berbeza, Allah bezakan dua orang ni, jarak dia langit dan bumi. Langit bumi ni tinggi mana tuan? Tuan-tuan kena search ChatGPT. Berapa kilometer? Tinggi langit dengan bumi ni. Sebab tak ada lagi bangunan dekat dunia ni yang sama tinggi langit dengan bumi, tak ada. Paling tinggi pun Burj Khalifah tu, tak tahu berapa. Berapa meter kan? Jadi ini nak sebut Ramadan. Yang kita duk masuk ni, dia membezakan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila masuk bulan Ramadan ni kena seronok. Sebab apa? Sebab kita masuk satu bulan yang akan membezakan kita dengan orang yang tak sempat dengan Ramadan pada tahun ni. Maka dengan sebab tu, bila masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita juga kena hati-hati. Bila sebut kita seronok, kita gembira, kena hati-hati juga. Kena hati-hati sebab takut kita termasuk di dalam apa dia? Di dalam golongan yang didoakan oleh malaikat dan doa itu diaminkan oleh Nabi. Yang mana sebagaimana satu riwayat yang masyhur kita semua tahu. Satu hari Nabi khutbah, habis Nabi khutbah, Nabi turun daripada mimbar. Satu anak tangga, Nabi turun, Nabi sebut amin. Turun anak tangga yang kedua, Nabi sebut amin. Turun anak tangga yang ketiga, Nabi sebut amin. Lalu sahabat tengok pelik. Biasa Nabi turun tangga, turun sajalah, tak sebut amin. Dan waktu tu pun tak ada orang doa yang Nabi nak sebut amin. Tapi Nabi sebut amin. Lalu bila Nabi turun, sahabat pun tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa sebut amin? Kenapa sebut amin? Lalu Nabi pun kata, tadi malaikat Jibril datang pada aku, doa 3 benda. 3 benda Nabi doa, malaikat Jibril doa, dan Nabi aminkan doa ni. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam riwayat, banyak lagi golongan yang didoakan oleh malaikat. Banyak. Antaranya contoh, setiap hari Allah akan utus 2 malaikat. Yang mana 2 malaikat ni kerja dia, yang pertama akan mendoakan kepada orang yang pada hari tersebut jadi orang yang pemurah, jadi orang yang suka sedekah, jadi orang yang dermawan pada hari tersebut, dan dia akan mendoakan kebaikan. Dan yang kedua, malaikat yang kedua ni akan mendoakan kecelakaan kepada orang yang pada hari tersebut pilih untuk jadi kedekut ataupun bakhil. Ini malaikat yang Allah utus, antara golongan yang malaikat doa. Tapi sekadar malaikat doa, Nabi tak sebut amin pun. Cuma dalam doa ni, 3 doa ni, malaikat doa, Nabi sebut amin. Yang mana salah satunya daripada doa tersebut, malaikat Jibril kata apa? Celakalah, kata malaikat Jibril. Kita ni kalau marah dekat orang, tuan-tuan, kalau marah, biasa kita akan sebut apa?
Hang ni, kalau ada hang ni tu kira marah dah tu. Tapi kalau betul-betul marah kita kata apa? Hang ni celaka sungguh, betul tak? Orang kalau sebut macam tu maksudnya apa? Marah sangatlah. Marah sungguh dah. Jadi malaikat Jibril kata apa? Celakalah, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril tak kata rugilah, tak. Malaikat Jibril kata apa? Celakalah. Mereka yang melalui Ramadan, keluar daripada Ramadan, tetapi tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kata apa? Amin. Ini yang kita takut. Dalam kita seronok, kita syukur, kita masuk Ramadan, kita kena takut juga. Kalau kita ni tergolong di kalangan orang yang celaka wal'ayazubillah, kerana tidak diampunkan dosa oleh Allah. Kita kalau nak Allah ampun dosa ni tuan-tuan, ada beberapa perkara yang kena buat. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Tentang bulan Ramadan ni, dia bulan Allah ampun dosa kita. Bulan rahmat, bulan berkat, sehingga berkatnya bulan Ramadan ni bukan sahaja dirasai oleh orang hidup. Bukan sahaja orang hidup je dapat berkat dalam bulan Ramadan ni. Orang mati pun dapat berkat. Tak? Sehingga kan apa? Bulan Ramadan, mana yang kena azab, maka ditangguhkan azab. Allah bagi rehat sekejap. Allah bagi MC, annual leave sekejap. Nak contoh lah, nak bagi faham. Sebulan, tak kena azab. Maksudnya Ramadan ni, bukan kata orang hidup yang dapat kebaikan. Orang yang di alam barzah pun lagi dapat, pun juga merasai kebaikan. Di antara kebaikannya, ialah bulan Ramadan ni, bulan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Lepas tu dalam Quran Allah sebut apa? Bila sebut nak ampun dosa ni, siapa yang nak Allah ampun dosa, siapa yang nak Allah bagi dia syurga, kena buat apa yang Allah sebut dalam ayat ni. Apa yang Allah sebut? Allah sebut dalam ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada keampunan daripada Tuhan kalian. Maksudnya minta ampun ni kena segera. Betul Allah kata apa? Wasari'u, bersegeralah, berkejar-kejaranlah kepada keampunan daripada Allah. Makna nak minta ampun pada Allah ni kena segera. Tak boleh bertangguh. Tak boleh nanti dululah. Tunggu sakit dululah. Tunggu tua dululah, tak. Sebab minta ampun ni kena segera. Dan juga syurga yang luasnya, kata Allah, di antara langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab tu natijah daripada Ramadan ialah takwa. Salah satu tanda orang tu bertakwa ialah orang itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan kita berubah jadi baik. Bulan kita berubah jadi baik. Sebab tu ulama ajar, kalau bulan Ramadan ni kita jumpa ada kawan-kawan kita yang berubah jadi baik. Contoh biasa kalau bulan Ramadan ni kita akan jumpa kawan kita yang setahun sekali jumpa. Jumpa bila? Time bulan Ramadan. Setahun sekali main masjid. Ada tak? Ada kan? Kita akan jumpa kawan macam ni. Sampai ada orang kata, Ustaz, kalau nak tahu dia ni hidup tak lagi, tengok bulan puasa. Kalau dia main, itu tanda dia hidup lah, Ustaz. Kalau dia tak ada, kira tak ada lah tu. Ada orang setahun sekali baru main bulan Ramadan. Kita akan jumpa orang macam ni. Kita akan jumpa ada orang bulan Ramadan baru dia tutup aurat. Barulah nak pakai tudung, barulah nak pakai seluar panjang. Kalau tidak, basuh kereta pakai boxer. Pakai seluar pendek basuh kereta. Umur 65 pakai seluar pendek basuh kereta. Tapi bila main bulan Ramadan, kita akan tengok dia tutup aurat. Ada tu setahun rambut merah. Bulan puasa baru hitam rambut dia. Oh, rupanya orang Melayu. Ingatkan Mak Saleh mana? Tapi kita akan tengok ada orang berubah bulan Ramadan. Maka ulama kata apa? Kalau jumpa orang macam ni, dahulukan sangkaan yang baik. Lepas tu ada ulama sebut, kalau kamu jumpa ada orang yang di luar daripada Ramadan, dia tak jaga semayang dia. Dia culas. Dia nak semayang, dia semayang. Dia tak mau semayang, dia tak semayang.
Tapi bila mai bulan Ramadan, kamu tengok dia jaga semayang dia. Kadang awal daripada kamu. Awal daripada kita dah semayang. Maka kata ulama ni apa? Ketahui. Ni tak 5 hari, 7 hari. Nah, kita duduk setting. Ni kalau tak 5 hari, 7 hari. Ni sekejap ni. Kan? Kalaupun dia macam tu. Memang macam tu orang dia. Dahulukan sangkaan yang baik. Sangka yang baik dulu. Dan doakan supaya dia istiqamah. Ni bulan, sepanjang bulan Ramadan, bulan kita sangka yang baik. Ini juga, kalau kita tak jaga benda ni boleh merosakkan Ramadan kita. Kalau kita sangkaan yang buruk pada orang, pada mukmin yang lain, maka sangkaan ini boleh merosakkan Ramadan kita. Ya, sebagaimana ada dalam beberapa perkara yang lain, bila sebut benda yang boleh merosakkan Ramadan kita ni, antaranya apa? Antaranya kita tak jaga niat dalam bulan Ramadan. Ini antara perkara yang boleh menyebabkan Ramadan kita rosak. Sebab apa? Tak jaga niat. Sebab bulan Ramadan ni bulan kita banyak buat amal. Tak berhenti amalan kita buat. Maka amalan ni tidak akan ada nilai kalau niat bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa lagi yang merosakkan Ramadan kita? Yang menyebabkan Ramadan kita tak ada kualiti. Antara dia apa, tuan-tuan? Antaranya yang lain ialah terlalu kenyang. Pernah ada orang sebut benda ni, tuan? Kadang-kadang kita duk pelik. Kenapa Ramadan kita ni tak berkualiti? Sebab apa? Sebab kita terlalu kenyang bulan Ramadan. Bila kenyang? Bukan kenyang waktu puasa, bukan tak puasa, puasa. Dia buat terlalu kenyang pada waktu malam. Batu ulama sebut, amal yang banyak tidak akan duduk pada orang yang perut terlalu kenyang. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Falsafah Ramadan, falsafah puasa. Kenapa kita puasa siang? Siang kita puasa berlapar. Amalan dalam bulan Ramadan pula banyaknya pada waktu malam. Tarawih malam. Kau orang sesi 19 tarawih asar. Tarawih malam kan? Kita tadarus bila? Malam. Kita qiyam bila? Malam. Jadi banyak kita buat amal adalah pada waktu malam. Sebab apa? Sebab siang tu perut kita lapar, perut kita kosong. Jadi perut yang kosong, yang tak penuh dengan makanan, akan sepatutnya membantu kita beribadah pada waktu malam. Tapi kenapa tak boleh nak ibadah? Kan? Kenapa tak boleh nak istiqamah dalam ibadah? Sungguh. Kan? Dia bila main malam yang minggu yang kedua ni, 10 yang kedua ni, dia tinggallah yang mana ada. Yang ada itulah yang ada. Betul tak? Betul tak anda? Kalau tak, nak pengusi setiap kali malam pertama Ramadan kata apa? Surau kita ni kena renovate dia kata. Penuh orang datang. Mai malam yang ke-10 dia kata balik, nasib baik tak renovate dia kata. Sebab apa? Hak ramai-ramai tu hilang, tinggallah yang setia. Kan? Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa? Sebab kita pada waktu malam kita terlalu kenyang. Ada. Kadang kita kenyang ni bulan Ramadan, malam lagi kenyang daripada waktu siang. Apa? Wa akhiruhu itqu minan nar. Dan akhir daripada Ramadan keluarnya manusia diselamatkan daripada api neraka. Orang yang selamat pada api neraka ialah orang yang pemurah. Sebab tu saya selalu pesan tuan-tuan, kalau mai bulan Ramadan, mai masjid tiap-tiap malam, poket tu letak duit. Jangan letak vape. Ini letak vape dekat poket. Vape atas, bawah rokok. Penuh dengan rokok saja poket ni. Nak bawa duit. Tuan-tuan nanti ada tabung ihya Ramadan, tuan-tuan letak. Ada tabung bil elektrik surau, tuan-tuan letak. Tabung peimarahan surau, tuan-tuan letak. Apa tujuan sedekah ni? Antara lain, tuan-tuan. Apa tujuan? Tujuan dia ialah dia menggantikan kita sewaktu kita tak ada. Itu tujuan sedekah antara lain. Contohlah, katalah kita tuan-tuan sumbang dekat tabung pengimarahan Ramadan. Maka daripada tabung pengimarahan Ramadan ni boleh dihidupkan salat tarawih. Jadi tuan-tuan main semayang tiap-tiap malam, tiba-tiba satu malam ada emergency, tuan-tuan tak boleh nak pergi semayang tarawih. Tak sempat nak pergi semayang tarawih dekat masjid. Tak sempat tarawih pun malam tu, ada emergency. Kita bukan tahu. Ya. Tak semayang tarawih, kita kata Allah, tak tarawih dah malam ni, rugi pahala. Tapi rupanya dalam akaun pahala kita
Sama, ada juga pahala tarawih. Sebab apa ada? Sebab ada harta kita yang gantikan diri kita bila kita tak ada. Dia ganti kita balik. Sebab apa? Daripada sumbangan kita tu, sedekah kita tu, maka diimarahkan bulan Ramadan. Nampak? Tapi jangan lepas ni tak mai pula semayang. Ustaz, saya sedekah banyak dah hari tu. Tak mai lah. Janganlah. Cuma nak sebut apa? Nak sebut itu antara cara bagaimana sedekah ni dia menggantikan diri kita. Itu misal. Nak banyak lagi lah daripada kelebihan yang ada pada bulan Ramadan yang kita disebut dengan kelebihan sedekah. Bila mana sahabat tanya pada Nabi ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal? Ni sedekah ni cara paling mudah Allah ampun dosa kita. Ayyu sadaqati afdal? Nabi kata, as-sadaqah fir Ramadan. Kamu bersedekah pada bulan Ramadan. Ini sedekah yang paling baik. Lepas tu Nabi sebut juga, sedekah akan menghapuskan dosa. Nabi kata, ni kalau kita nak minta ampun, nak taubat banyak bulan Ramadan, Nabi kata apa? Sedekah akan menghapuskan dosa. Ibarat air yang memadamkan api. Kalau tuan tengok satu unggun api, tuan ambil air, tuan simbah. Apa jadi? Api terus padam. Maka begitulah fungsi sedekah. Bila sedekah, terus dia akan memadamkan dosa-dosa kita. Nampak? Jadi itu orang yang pertama, orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang bertakwa, yang diampunkan dosa oleh Allah dan diberikan syurga. Yang pertama ialah orang yang pemurah. Bahkan akhlak baginda Nabi SAW dalam bulan Ramadan, apa dia? Nabi ini orang yang pemurah dan Nabi akan lebih pemurah apabila masuk dalam bulan Ramadan. Maka jangan kita terbalik. Lagi kedekut bulan Ramadan. Jangan. Itu berlawanan dengan akhlak baginda Nabi SAW. Satu. Yang seterusnya adalah ayat yang sama. Allah kata apa? Orang yang Allah ampun dosa, orang yang Allah bagi syurga, wal kadhiminal ghaidh, iaitu orang yang menahan kemarahan. Tahan marah pun Allah ampun dosa. Sebab apa tahan marah ni sampai Allah ampun dosa, sampai Allah bagi syurga? Sebab apa? Sebab nak tahan marah bukan senang. Nak tahan marah ni susah. Batu bulan Ramadan ni, bulan sepatutnya kita boleh belajar kontrol marah kita. Sebab apa? Sebab marah ni mai daripada siapa, tuan-tuan? Marah mai daripada iblis. Nabi kata marah ni mai daripada iblis. Maka bulan Ramadan iblis dibelenggu. Sepatutnya kita boleh lebih mengawal marah. Tapi kalau kita marah juga, siapa yang iblis, tuan-tuan? Iblis bulan Ramadan Allah belenggu. Marah daripada iblis. Maka bulan Ramadan, bulan sepatutnya kita kawal kemarahan. Sebab tu kata ulama, marah ni ada 4 jenis. Ada 4 jenis marah. Yang pertama, cepat marah, lambat hilang marah. Ini marah yang paling buruk. Ulama kata kalau nak marah, jangan marah yang ni. Ini marah yang paling buruk. Dia cepat marah, tapi lepas tu marah dia lambat hilang. Ini orang panas baran. Lepas tu kalau siapa yang ada panas baran, kena buang, kena kontrol. Tak boleh dia kata, ustaz saya panas baran ni keturunan. Tak, dia bukan penyakit keturunan. Dia berkait dengan iman kita. Marah ni dia berkait dengan iman kita. Dia bukan sebab keturunan, dia bukan genetik, bukan. Marah ni dia kait dengan iman. Maka sebab tu kalau siapa yang ada panas baran, dia kena kontrol panas baran dia. Cara dia macam mana? Ulama ajar kalau siapa ada panas baran, orang ni dia kena selalu berwudu. Siapa yang nak kontrol marah ni, siapa yang jenis panas baran, dia kena selalu berwudu. Ambil wudu, wudu batal, ambil balik. Wudu batal, ambil balik. Bangun tidur, terus ambil wudu. Sentiasa dalam wudu. Sebab bila sentiasa dalam wudu, kita akan sentiasa tenang. Orang marah ni, orang panas baran ni, jiwa dia tak tenang. Sebab tu dia marah. Sebab tu orang bila marah, dia akan buat benda pelik-pelik. Sebab apa? Sebab dia tak tenang. Ada 3 benda orang marah ni akan buat. Sebab apa dia buat 3 benda ni? Sebab orang yang pemarah, dia akan, bila dia marah, dia akan hilang kawalan pada akal. Bila hilang kawalan pada akal,
3 benda ni dia akan buat. Yang pertama, kalau dia bercakap, percakapan dia akan menyakitkan. Tengok orang marah kalau bercakap macam mana. Tak ada yang baik yang keluar. Semuanya yang buruk. Yang kedua, kalau dia buat satu-satu perbuatan, perbuatan tu akan melampaui batas. Dia akan jadi berlebih-lebihan. Sebab apa? Sebab marah. Dan yang ketiga, bila dia buat satu-satu keputusan, keputusan tu akan jadi satu penyesalan. Ramai mana yang bercerai sebab apa? Bukan nak bercerai sangat pun, tapi sebab marah. Mostly tuan-tuan, yang bercerai sebab marah. Dia lafaz tu waktu marah. Kan ada orang lafaz cerai waktu seronok. Dia tengah duduk 2 orang, duduk bersembang dengan isteri dia, duduk saja bergurau, tiba-tiba dia lafaz cerai. Ada? Tak ada. Dia mesti sebab marah. Dan bila cek balik, rupanya dia marah pada sebab benda yang tak sepatutnya marah. Ada saya pernah tengok laporan, ada orang bercerai sebab apa? Sebab pasangan dia kuat kentut, tuan-tuan. Bercerai sebab tu. Ada? Sebab apa? Sebab dia tak boleh kontrol marah dia. Nampak tak? Sebab tu marah kena kawal. Yang pertama, ulama kata yang paling buruk, cepat marah, lambat hilang marah. Yang kedua, cepat marah. Tapi bagus dia apa? Cepat hilang marah. Ini biasa marah orang Arab. Orang Arab marah dia macam ni. Yang ketiga, lambat marah. Bagus dah. Tapi lambat hilang marah. Sekali dia marah, berdendam 7 keturunan. Ini marah orang Melayu. Orang Melayu dia marah macam ni. Dia nak marah susah. Sekali dia marah, dia mengamuk. Betul tak? Tu sebab tu tuan-tuan pernah tengok orang Arab mengamuk? Ada? Ada tengok Mak Saleh mengamuk? Tak ada? Mengamuk parah ni orang Melayu. Bahawa? Sebab dia macam tu. Dia marah susah. Sekali dia marah teruk. Ini orang kita. Ya. Tu pun tak bagus juga. Sebab apa? Lambat hilang marah. Dan yang keempat, yang Islam ajar, kalau nak marah yang nombor 4 ni. Apa dia? Lambat marah. Dan bila marah, cepat hilang marah. Selesai benda tu, maka hilanglah kemarahan dia. Nampak? Jadi kalau nak marah, biar marah yang keempat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi wal kadhiminal ghais, orang yang menahan kemarahan juga ialah orang yang diselamatkan daripada api neraka dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang diampunkan oleh Allah dan diberikan syurga ialah orang yang memaafkan sesama manusia. Sebab tu kalau ada orang ada salah dengan kita, tuan-tuan, jangan simpan. Jangan pegang dendam tu dalam hati kita. Sebab bila kita bawa dendam, sebenarnya kita sedang memikul beban. Dendam ni beban, tuan-tuan. Sebab tu kalau apa masalah pun dalam hidup kita, banyak mana pun orang buat salah dengan kita, ampunkan dia. Maafkan dia, maka nanti akan datang keampunan daripada Allah. Maka bulan Ramadan ni, maafkan sebanyak-banyaknya kesalahan orang dengan kita. Memang susah. Sebab tu bila maafkan orang, Allah bagi syurga. Maafkan orang, Allah bagi syurga. Sebab apa syurga? Sebab nak maafkan susah. Lebih-lebih lagi kadang-kadang salah orang dekat kita tu sampai merubah hidup kita. Kadang daripada kita senang jadi susah. Sebab apa? Kena tipu dengan dia. Kadang daripada sihat jadi sakit. Sebab apa? Kena buat dengan dia. Kadang daripada lapang jadi sempit tu dekat dia. Ini nak cerita. Sebab tu bila balik di hari akhirat ni, kebiasaannya kehidupan kita ni dia akan terbalik. Bila balik hari akhirat, kebiasaannya kehidupan kita ni terbalik. Terbalik contoh apa? Contoh disebut dalam riwayat, ada orang ni atas dunia, hidup dia tak susah sangat. Dia tak banyak ujian. Lalu dia balik di hari akhirat, dia tengok ada saudara dia yang hidup susah. Hidup banyak ujian dan mendapat nikmat di hari akhirat dalam syurga. Lalu bila dia tengok nikmat syurga, nikmat yang Allah bagi pada orang yang atas dunia ni dulu susah, orang yang senang ni dia kata apa? Nabi sebut dalam hadis, alangkah baik kalau dulu aku yang diuji. Kita atas dunia ni senang dengan susah, kita pilih apa, tuan? Senang. Tapi orang senang ni nanti di hari akhirat, bila dia tengok orang susah dapat nikmat dalam syurga, dia kata apa? Alangkah baik kalau aku yang susah atas dunia dulu. Nampak? Dia jadi terbalik hidup ni. Samalah orang yang memaafkan orang. Mungkin atas dunia kita nak maafkan orang, kita apa? Aku tak mau maafkan dia. Kita lagi suka simpan dendam. Sedangkan di hari akhirat,
yang Allah bagi nikmat ialah pada orang yang memaafkan. Disebut dalam satu riwayat, ada dua orang manusia di hadapan Allah. Seorang yang zalim, seorang yang kena zalim. Lalu yang kena zalim ni dia kata pada Allah, ya Allah, ambillah pahala si zalim ni tadi, bagi padaku. Sebab kezaliman yang dia buat atas dunia. Lalu Allah minta pada yang zalim ni, bagi pahala kamu pada yang kamu zalimi dulu atas dunia. Lalu yang si zalim ni kata apa? Ya Allah, aku tak ada pahala dah nak bagi. Pahala aku habis, orang ambil. Banyak buat zalim. Lalu Allah tanya pada yang kena zalim ni, macam mana? Pahala dia habis dah. Lalu yang kena zalim ni kata apa? Kalau begitu, ya Allah, ambil dosa aku, timpakan ke atas dia. Makna kawan ni, hak zalim ni, neraka lah. Memang neraka tempat dia. Sebab apa? Dosa orang dia tanggung, amalan dia habis orang ambil. Lalu Allah pun kata pada yang kena zalim ni, nak tak aku tawarkan sesuatu yang lebih baik? Daripada ambil dosa kamu, bagi dekat dia, aku nak tawar sesuatu yang lebih baik. Lalu yang kena zalim ni kata apa? Ya Allah, apa dia ya Allah? Lalu Allah pun berfirman, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu. Lalu dia angkat kepala. Bila dia angkat kepala, yang kena zalim ni dia pandang, dia nampak satu mahligai, satu syurga yang sangat cantik, yang sangat indah. Sampai cantiknya mahligai ni, dia tanya pada Allah, ya Allah, mahligai ni untuk siapa? Untuk Nabi kamu ke ya Allah? Untuk para syuhada kamu ke? Maknanya mahligai tu terlalu cantik, sampai layak untuk orang yang istimewa saja. Sebab tu dia tanya, ya Allah, ni untuk Nabi kamu ke ya Allah? Lalu Allah kata apa? Bukan. Bukan untuk para Nabi, bukan untuk para syuhada. Tetapi orang yang ada sesuatu yang boleh ditawarkan. Lalu hamba ni tanya, ya Allah, siapa orang tu? Allah pun jawab, kamu ada benda tersebut. Kamu orang yang ada sesuatu yang kamu boleh tawarkan untuk dapat syurga ni. Lalu kata hamba Allah ni tadi, ya Allah, apa yang aku ada? Yang aku boleh tawar untuk aku dapat mahligai ni tadi. Lalu Allah pun berfirman, Allah kata apa? Kamu ampunkan saudaramu. Maafkan saudara kamu. Yang kamu nak dia tanggung dosa kamu tadi. Yang kamu nak ambil pahala dia tadi. Maafkan dia, kamu dapat mahligai ni. Lalu hamba Allah ni bila dia dengar macam tu, dia kata apa? Ya Allah, aku ampunkan dia, aku ampunkan dia, aku ampunkan dia. Wala ubali. Apa makna wala ubali? Maksudnya, aku tak peduli apa dia buat dulu. Maknanya dia ni macam tak pernah buat salah dekat aku. Aku lupa dah semua kesalahan dia. Janji aku dapat mahligai ni. Aduh. Ni orang yang pemaaf. Bila nampak mahligai tu, apa? Dia akan kata apa? Aku lupa semua kesalahan dia, ya Allah. Lalu Allah pun berfirman, last sekali. Ini yang mahal ni. Allah kata apa? Kalau begitu, pimpin tangan saudaramu. Pegang tangan saudara kamu yang zalim tadi. Dua-dua masuk dalam syurga, dalam mahligai ni tadi. Allah. Ni orang yang pemaaf. Sebab tu bulan Ramadan, jadikan sebagaimana Allah melapangkan pintu-pintu syurga, pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, maka lapangkan dada kita untuk memaafkan orang yang melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Jadi wallahu alam, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Cuma akhirnya sebelum saya tutup, sebagaimana sebelum-sebelum ni, pada bulan Ramadan, tuan-tuan kami di Al-Azhar Care, sebagaimana tuan-tuan maklum, NGO Al-Azhar Care, kami melancarkan tabung dana pendidikan. Yang mana tabung ni akan membantu pelajar-pelajar yang akan menyambung pengajian ke Mesir, Jordan dan Mauritania. Sebagaimana tahun lepas kami bantu lebih kurang 120 orang pelajar. 90 orang pelajar baru, 30 orang pelajar yang dah mengaji di sana. Dan tahun lepas saya sendiri hantar pelajar-pelajar ni. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan scroll TikTok, tuan-tuan search Al-Azhar Care, tuan-tuan boleh tengoklah video kami hantar pelajar-pelajar tahun lepas. Dan insya-Allah tahun ni kami akan bantu lagi pelajar-pelajar ni. Kami sasarkan setiap daripada pelajar ni kami nak bagi lebih kurang seorang RM1,000 lah. Ini kebiasaan yang kami bantulah. Kalau ada lebih kami akan bagi lebih insya-Allah. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak bantu kami, ada di luar sana di tepi ni belah muslimin belakang tu ada saya letak satu tabung putih. Ada dekat situ pun ada nombor telefon saya, ada nombor akaun, ada QR code juga dekat situ. Jadi tuan-tuan boleh letak dalam tabung tu lah kalau ada yang tuan-tuan nak bantu untuk bantu pelajar-pelajar ni insya-Allah. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.